Assalamualaikum guys. So pagi ni aku dengan mak aku dengan semua nak pergi pasar. Jom aku bawa korang, jom. Kat tempat aku ni tengah hujan lagi guys, tapi dah berhenti dah. Tapi langit still gelap lah. Aku pun tengah fikir guys, tak tahu hujan lagi ke tidak. Korang macam mana? Rasa-rasa hujan ke tak? Okey lah, so kita orang pun decide untuk pergi sarapan dulu. Tapi tak sempat record tadi. Kat kedai ni banyak gila lauk guys, banyak sangat. Tapi maybe hari ni sikit je lah. Korang tengok lah berapa banyak. Aku pun pergilah duduk dulu dekat meja dengan anak buah aku sambil tunggu demo semua tengah ambil makanan dekat sana. Hadeh. Masin mulut aku guys. Sekali betul-betul hujan balik. Lebat pula tu. Tak tahulah ni pukul berapa pula nak berhenti. Entah-entah tak berhenti kan. Kita tengoklah. Alhamdulillah guys, hujan dah berhenti. So kita orang pun terus short pergi pasar pagi di tempat tujuan asal lah. Finally kita dah sampai dekat pasar pagi cenderung balai guys. Sini besar gila kau tahu. Panjang gila pasar dia. So kalau korang nak tahu, korang kena ikut aku sampai video ni habis. Tak tahulah berapa panjang kan. So apa lagi guys, korang tengok je sampai habis, okay? Korang tengoklah betapa besarnya pasar ni. And pasar ni panjang sangat-sangat. Korang tengok orang tu, berapa ramai tu. Padat gila. Macam satu penduduk kampung dekat situ. Okay, sebelum kita continue menjelajah pasar yang besar and panjang ni guys, kita stop dulu beli putu mayam. Sebab setiap kali pasar wajib beli. Korang tengoklah betapa panjangnya. Maknanya dia sedap. Okay guys, so jom kita continue balik jalan. Kita straight tapi kena slow-slow lah guys. Sebab orang ramai gila. Ni pun aku angkat handphone untuk record ni pun aku dah risau dah. Kalau tiba-tiba terlanggar kepala orang ke, langgar orang kan. Sebab aku bukan nampak. Pergi mana-mana tak sah kalau tak bawa budak kecil ni guys. Sebab dia memang akan ikut. Sebab dia yang paling nak ikut. Tengok lah tu dia makan apa. Hasil ngepau. Okay guys, so kita orang dah sampai dekat final stop kita orang, iaitu barang basah. Aku tak tahulah nak beli barang apa lagi guys. Korang tengoklah, dekat bakul tu pun dah penuh dah weh. Korang tengoklah PL budak ni. Patutlah dia duk panggil-panggil aku, bisik-bisik nak beli belon. Rupanya dia nak bagi surprise dekat umi dia. Korang tengoklah muka umi dia. Awal-awal tu memang dah marah dah. Sebab asyik-asyik belon, lepas tu pecah. Membazir sangat. Okay guys, so kita punya perjalanan dah tamat. Bye-bye.